Sebab prinsip saya tuan-puan, saya dan tim memang kita tak buat duit dalam sampaikan ilmu. Jabatan kerajaan nak bayar saya, alah murah sangat lah. Itu masa sejam saya lagi mahal daripada jabatan kerajaan nak bayar saya. Okay. So tuan-puan, sekarang ni saya nak tuan-puan yang datang hari ni, akhir sekali ending dia ialah tuan-puan kaya. Tak kisah tuan-puan sekadar sebagai penyimpan emas sahaja pun boleh jadi dealer, itu lebih baik. Sebab public gold sediakan platform, satu, simpan emas. Yang kedua, berbisnes emas tanpa perlu menjual emas, tanpa perlu buka kedai. Public gold sediakan dua peluang. Okey, kita berbalik kepada topik. Kenapa 1 juta yang pertama? Saya meletakkan target 1 juta yang pertama pada umur saya 25 tahun. Waktu tu apa sajalah buku dekat Malaysia ada title jutawan, semuanya saya beli dan baca. Termasuk buku Jutawan Senyap. Buku Jutawan Senyap tulisan Datuk Dr. Rusli Abdullah ataupun Shefli, itulah memberi inspirasi saya untuk bebas daripada hutang secepat mungkin. Saya baca pengalaman Shefli sampai nak gila disebabkan masalah hutang. Gila dia tu sampai dia stres tu, dia tak tahu apa dah, macam mana dah nak buat. Bank kejar dia, ibarat sekarang Along kejar dia. Dia bawa naik basikal, dia pergi Kayuh je, tak tahu nak pergi mana. Sampai itu tak boleh nak fikir Shefli pada waktu tu. Saya baca cerita dia. Jadi waktu tu saya ada 5 hutang. Saya fikir sebelum saya jadi sampai level Shefli, lebih baik saya cepat-cepat bebaskan saya daripada hutang. Alhamdulillah, umur 27 saya 0 hutang. Alhamdulillah. Tak kaya lagi tuan-puan, tapi hutang tak ada. Kaya tak lagi, tapi hutang tak ada. Lain tuan-puan. Lain, kita rasa ringan je. Gaji yang kita dapat tu banyak untuk saving. Dapat saving. Dulu dapat gaji, pagi happy. Bayar sana, bayar sini, lepas tu habis, petang dah habis dah. Kan, akaun tu jadi tempat transit. Kerja sebulan, nak tunggu hari happy sehari je. Sehari tu je happy, esok dah tak happy dah. Sebab apa? Saving tak ada. Dapat duit semua bayar hutang. Dapat duit sampai bayar hutang. Bayangkan kalau tuan-tuan kerja, dapat duit 50%, beli emas, tambah saving. Rasa macam mana? Happy tak? Happy. Rasalah kita kerja ni mengumpul kekayaan untuk diri kita sendiri. Bukan sekadar penat berlari di tempat yang sama. Kerja penat tuan-tuan. Saya tahu kerja penat. Sebab tu saya tak sanggup kerja lama-lama. Saya kerja 11 tahun dah. 13 tahun, 14 tahun dah saya tak kerja tuan-tuan. Penat. Sebab tu saya tak nak kerja lama-lama. Bina 1 juta yang pertama, done. Saya tak kerja sampai mati. Kenapa 1 juta tuan-tuan? Minta whiteboard. Okay. Ini banyak saya tulis tuan-tuan. Tuan-tuan boleh follow TikTok saya pun boleh. Banyak ilmu dekat situ. Saya bagi ilmu free tuan-tuan dekat saya punya TikTok. Ada orang kecam saya pun ada kat situ. Dia ingat, dia cakap saya jual duit apa ni, buat jual Lailio lah apa, terpulang lah. Padahal kalau dia belajar betul-betul kat TikTok saya, dia boleh jadi jutawan. Saya tak buat duit semua tu dengan buat konten TikTok tu. Seminar saya minta admin saya tolong cut bagi siapa nak belajar. Ada orang kecam saya, tak pedulilah kecam. Kalau kecam dia, life dia tak akan berubah. Saya berkawan dengan ramai orang kaya tuan-tuan. Berkawan dengan ramai jutawan. Saya tak pernah jumpa lagi orang kaya jutawan pergi kecam orang. Saya tak pernah jumpa lagi tuan-tuan. Sebab kita pun kawan kat media sosial. Saya tak pernah lagi tengok posting yang merapu-rapu, komen merapu-rapu, pergi kecam orang, tak ada. Apa topik pun dia tak kecam orang. Orang kaya tuan-tuan. Jadi saya tahu dah kalau dah kecam orang tu memang satu dah tak kaya. Lepas tu nak jadi kaya pun susah. Okey, ingat Nabi sebut apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, bercakaplah baik ataupun diam. Tak ada benda baik, diam. Apa pun topik, tak ada benda baik, diam. Nabi sebut. Tak ada benda manfaat untuk kita cakap, untuk kita komen, diam, Nabi sebut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bahkan Nabi ingatkan lagi 2 perkara. Satu ni dia kata, siapa boleh bagi jaminan, boleh jaga mulut dia dan kemaluan dia
nescaya aku jamin baginya syurga. Jaga mulut daripada cakap benda yang tak baik, komen tak baik, jaga kemaluan. Jaga hubungan lelaki perempuan ni, jaga dua ni dah habis sebut, aku jamin baginya syurga. Nampak tak tuan-tuan? Betapa pentingnya jaga mulut, jaga dekat media sosial, adab kita kena jaga. Sebab Nabi sebut, jaga dua ni, Nabi jamin syurga. Maksudnya benda ni bukan senang. Bukan senang.